Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Mulai 1 Mac 2026, Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan undang-undang larangan membeli minyak masak paket kepada warga negara asing. Sama-sama kita tonton video ini. Untuk makluman, KPDN akan mewartakan peraturan untuk membuat larangan pembelian oleh warga asing melalui peruntukan di bawah peraturan kawalan bakalan dengan punca kuasa Seksyen 6 Akta Kawalan Bakalan 1961. Dia ada buat satu pengumuman tentang larangan pembelian minyak subsidi, minyak paket kepada warga asing. Apa pandangan Cik Ria tentang pengumuman tu? Daripada pandangan saya, I rasa macam fair lah untuk, sebab minyak subsidi ni untuk under B40 pun nak dapatkan. So for me it's okay lah, sebab B40 pun dapat. And then sekarang ikos ada, makin lama makin orang Malaysia banyak beli minyak. Okey, sekiranya ada warga asing yang nak beli minyak paket tu, so apa tindakan you? Kami tidak dibenarkan, sepatutnya tidak boleh belilah. So kami pun tidak dibenarkan. Akak setuju tak Kak dengan larangan pembelian minyak paket kepada warga asing yang baru-baru ni kita punya Menteri YBM Dato' Armizan bagi tahu tu? Okay, selaku rakyat Malaysia, saya pada pandangan saya lah, saya bersetujulah untuk larangan tu, sebab itulah keistimewaan kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau tak, kan, kenapa kita nak bagi subsidi tu kepada rakyat asing? Korang dah tengok dah video tu? Lepas ni dah tak boleh beli tau. Jangan lupa laporkan kepada pihak KPDN jika masih berlaku.